So, dah cakap ke kita nak makan apa? Belum lagi. So kalau korang nak tahu kita nak makan apa, tunggu. Okay, sebab kita perempuan susah nak buat 24 jam. Takkan nak 24 jam pakai tudung kan. Okay, jangan keluar kuku. Jangan keluar kuku. Okay. Licin kan? Ya. Irama berbunyi do re mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. For ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva, I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa, A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. So guys, untuk konten kali ni kita orang nak pergi apa orang panggil? Nak pergi makan. Mukbang ke? Di dalam section apa? Section makan-makan. Saya rasa tak payah sebut mukbang kot. Sebab mukbang dia mukbang dia macam tu. Tapi ni kategori macam vlog lah kan? Ke kita dikategorikan untuk food review? Untuk review makanan dekat makanan trending. Apa? Trend Saya rasa kita kena ubah. Kita kena ubah yang tu bukan mukbang. So anything menyebabkan makan-makan, so ada kat situ. Tak kisahlah kita nak review ke, kita nak buat mukbang, kita nak makan saja ke, kita nak buat vlog makan ke, nama dia makan-makan, kita letak kat section tu. Nanti kita akan ubah section kot saya rasa. Tak boleh sebut section makan-makan. Sebab kalau makan-makan. Sebab mukbang dia sebenarnya salah sama mukbang ni. Contoh kadang-kadang kita letak kat mukbang tapi kita review. So kalau makan, tapi kadang-kadang saya playlist tu saya buat dua. Mukbang ada, mukbang satu, dalam playlist untuk review pun ada. Maksudnya dua lah kalau orang nak tengok review sekali ya, dengan mukbang macam tu. Cuma yang ni saya tak tahu sebab kita dekat outdoor. Bila outdoor ni kita tak tahu namakan vlog ke apa benda ke. So saya rasa itulah kena buat makan-makan ni senang. Awak tak perlu fikir dia nak kategori mana. So dah cakap ke kita nak makan apa? Belum lagi. So kalau korang nak tahu kita nak makan apa, tunggu. Okay. Actually kita orang baru lepas mandikan kucing. So konten mandikan kucing tu pun kita orang tak shoot opening. So rasa boleh tak sekali kan kat dalam ni? Boleh je kot. Masuk dalam minit konten ni je lah. Masuk dalam konten. So konten ni adalah intro sekali. Sebenarnya sebelum video ni kita orang mandi kucing tadi. So kita orang tak expect pun nak kita orang rakat ikut macam tu je. So rasanya nak masuk ke dalam ni kot. Sebagai juga korang boleh tengok review daily apa orang kata off day routine kot. Daily off day routine. Boleh routine ke kan? Betul, setuju. Cuma tak adalah 24 jam punya daily routine. Mungkin adalah sebab kita perempuan susah nak buat 24 jam. Takkan nak 24 jam pakai tudung kan. Okay. Tak payah sumpah pakai kepala dia dalam. Apa ni? Apa yang kau buat ni? Ikut benda tali saya lah. Apa air? Masa orang jawab ni? Kena, semua dah hari semua. Mandi kan? Terbang dulu. Masa macam ni? Sedapnya Mandi apa tu? Tangan sikit, boleh? Tangan sikit. Tangan sikit. Jangan keluar kuku. Jangan keluar kuku. Okey. Licin kan? Ya.
Dia sambung nyanyi. Lancar sikit ke? Lancar sikit, okey, Tuhan. I tak nak lagu ni. Jadi kalau dia cakap dia tak nak, kalau dengar dia ni. Adik nak lagu apa? Tahu lah dulu selalu aja dengan saya. Kalau dia suka lagu sampai habis saya boleh nyanyi lagu tu. Dek. Dek. So, tanpa lengahkan masa, kita nak pergi makan. So, jom, let's go. Jom, let's go. Masak apa? Masak campak-campak. Masak campak-campak. Pegang-pengepek pun dah salah dah. Hilang tadi dia orang tak macam tu. Pasal kita letak panjang-panjang. Gunung mengenai noti. Macam mana? Itu baru letak orang. Atas. Aku nak main raju. Sushi ni tak banyak tau. Ya, mana aku. Ya, saya ready. Boleh token. Paling untuk apa? Untuk saya. Itu saya dekat sini. Kamu makan tilawat. Saya makan kenapa ni bukan nak ini ke? Jangan dulu. Anak, Tak makan saya kan? saya tak boleh lah. Oh, lagi ni dah masak kan? Ya, kita masak. Ya, buat orang Itu kayak macam letak atas sana. Ya, apa? saya tak boleh lah. Dia macam saya tak boleh bising-bising. Rasa jadi serabut. Bawah ni ambil apa tadi?
lain ni. Tahu lah macam tak sedap. Jadi boleh ambil lagi. Ambil lah mana nak. Tapi saya nak sos. Saya nak sos yang apa tu yang kita selalu makan dekat Empire Food tu. Oh, tu lah ambil. Alah, aku tak nak. Tapi nak keluar tu nak ambil. Kan? Nanti kau nak. Dia segini makan je awak nak rasa. Kena bertiga, ada seorang lagi kita belanja tapi kita kena masak. Kita kena gua apa? Tak tahu. Dia ada tulis ke? Masuk gua apa? 19. Kita makan sikit-sikit tak? Mak ni nak makan.